Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi kita peluang untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Hadirin yang dirahmati Allah, tajuk tazkirah ringkas pada hari ini ialah membersihkan diri, iaitu bersiwak berdasarkan sabda Rasulullah SAW, iaitu siwak itu membersihkan mulut dan diridai Allah berdasarkan hadis riwayat Nasai. Hadis ini ringkas tapi sangat besar maknanya. Pertama, Rasulullah SAW menyebut bahawa siwak itu membersihkan mulut. Islam sangat menitikberatkan kebersihan, bukan saja kebersihan zahir seperti pakaian dan badan, tetapi juga kebersihan mulut yang digunakan untuk berzikir, baca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Dalam Ramadan, mulut kita mungkin berbau kerana berpuasa, namun itu bukan alasan untuk kita mengabaikan kebersihan. Bersiwak atau membersih gigi adalah sunnah Nabi SAW. Ia bukan sahaja menjaga kesihatan, malah menunjukkan adab kita ketika beribadah. Bayangkan kita mendiri solat, membaca Al-Quran, sedangkan mulut tidak dijaga kebersihannya, sudah tentu kurang manis dari sudut adab. Kedua, yang lebih penting ialah sabda Nabi SAW dan dari Allah. Ini menunjukkan bahawa amalan yang kecil seperti bersiwak pun boleh mendatangkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita mencari amalan besar tetapi terlupa sunnah-sunnah kecil yang sebenarnya sangat dicintai Allah. Rasulullah SAW sangat menjaga amalan bersiwak, terutamanya sebelum solat, ketika berwuduk dan ketika membaca Al-Quran. Dalam Ramadan ini, marilah kita hidupkan sunnah bersiwak sebelum solat, sebelum baca Al-Quran dan sebelum interaksi dengan orang lain. Kesimpulannya, bersiwak bukan sekadar menjaga kebersihan, tetapi tanda kita menghargai ibadah dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi hamba yang bukan saja berpuasa menahan lapar dan dahaga, tetapi menjaga kebersihan diri, zahir dan batin. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.